Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada muka surat 41 untuk matematik tahun 6. Jadi ini adalah banyaknya adalah berkaitan dengan perkataan juta. Jadi kalau kita nak tengok soalannya, dia kata soalan nombor 1 dia kata selesaikan dan nyatakan jawapan dalam nombor bulat. Nak jawapan dalam nombor bulat, jadi apa kita akan buat? Kita akan ubah semua nombor-nombor yang diberikan dalam perkataan juta kepada nombor bulat. Jadi 0.9 juta tolak 800,000 tambah 1.7 juta. Kita akan buat satu persatu sebab ada tolak dan tambah. Jadi 0.9 juta itu macam mana? Ialah 0.9 darab 1 juta. Darab 1 juta bermaksud, okey, darab 1 juta kamu tengok ada berapa kosong? Ada 6 kosong. Jadi kamu tak perlulah nak darab betul-betul, tapi kamu buat titik perpuluhan itu kamu pindahkan sebanyak 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita ada jawapan dia 900,000. Jadi kerjanya 900,000 tolak 800,000. Senang je, 100,000. Dan kita tambah dengan 1.7 juta. 1.7 pun juta kita tak nak, kita nak ubah. Kita darab 1 juta, pindah berapa kali? Pindah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pastikan juta ada 7 nombor. Okey? Jadi 100,000 tambah dengan 1,700,000. Jadi kita boleh tulis mana-mana saja di atas atau di bawah. Jadi pastikan di sini kita tulis 100,000. Jadi kita akan dapat 000 dan 0081 di sini, iaitu 1,800,000. Okey. Dan soalan B, 2.5 juta tambah 500,000. Seperti kamu tengok, pindahkan sebanyak berapa kali? 6 kali. Okey? Jadi kalau 1.7 juta jadi 1,700,000, 2.5 2,500,000. Okey? Tetapkan saja buat tu. Jadi pastikan nombor ni 7 nombor. 5 tambah 500,000. Tambah 500,000. Kita kena tulis di bawahnya. Dan kita akan dapat jawapan ni berapa? 000 di belakang ni. Kalau kamu perhatikan elok, 3 kosong belakang ni cikgu asingkan sikit untuk senang membacanya. Di sini 0, sini akan dapat 0 dan 1. Jadi jawapannya 3 juta. Itu untuk tambah baru. Dan tolak 1.3 juta. Jadi kita nak tolak 1.3 itu 1,300,000. Okey? 1,300,000. Tolak. Jadi untuk tolak, yang boleh tolak, kita tolak dulu. Okey. Sekarang ni 0 tolak 3 tak boleh. Pinjam 1 daripada 3, tinggal 2. Dan 10 tolak 3 ialah 7. Dan depan ni ialah 1. Jadi jawapannya adalah 1,700,000. Okey, soalan C, 9 juta tolak 3/4/5 juta dan tambah 1.3 juta. Kita akan tukarkan nombor-nombor dalam perkataan juta kepada nombor bulat kerana dia minta dalam nombor bulat. Jawapannya dalam nombor bulat. Jadi pertama, 3/4/5. Kita tak payah darab lagi semua ni. Kita dah anggapkan saja 3 tambah 4/5. Okey? Jadi yang ni 3 juta dan 4/5 juta. Jadi 4/5 juta ni kita darab dengan 1 juta. Okey? Jadi
kita boleh darabkan 4 dengan 1 juta. Itu 4 juta dan kita bahagi 5. Jadi 4 juta bahagi 5. 4 bahagi 5 tak boleh, kita ambil 40. Jadi 5 darab 8, 40. Habis. Jadi nombor ini tak perlulah dia tulis satu persatu, dia tolak sini Jadi kita ada berapa kosong lagi ni? 5 kosong lagi bila mula guna. Kita terus naikkan. Jadi jawapannya adalah 4/5 juta adalah 800,000. Okey? Jadi kalau kamu ingat 4/5 juta adalah selama ni 800,000, kamu tak perlu buat kerja ni lagi. Jadi untuk 4/5 juta adalah letak 3 di depan ini, maknanya 3,800,000. Dan 1/3 juta titik perpuluhan pindah. Okey? Dan pastikan ada 7 nombor. Okey, dah ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Dan 3 nombor di belakang. Jadi kita akan tolakkan 9 juta. Tolak dengan 3,800,000 dan ditambahkan dengan 1,300,000. Jadi cikgu nak buat mana ni? Okey, buat sinilah. Jadi 9 juta tolak 3,800,000. Okey, boleh tolak. 0, 0, 0, 0, 0. 0 tolak 8 tak boleh. Pinjam 1. Dapat 10. Ni 8. 10 tolak 8 ialah 2. Dan 8 tolak 3 ialah 5. Jadi kita dapat 5,200,000. Dan kita perlu tambah dengan 1,300,000. Dan tambahkan 0, 0, 0, 0, 0. 2 tambah 3 ialah 5. Dan 5 tambah 1 ialah 6. Jadi jawapannya 6,500,000. Okey, soalan D. 3,700,000 tambah 51/2 juta dan tolak 3,375 juta. Kita akan tukarkan semua juta, nombor dalam perkataan juta kepada nombor bulat dulu Jadi untuk ini 51/2, ini 5 juta dan 1/2 juta. Jadi kita akan darabkan sahaja 1/2 darab 1 juta. Dan jawapannya ialah 1 darab 1 juta, 1 juta dan bahagi 2. Kamu tahu ke 1 juta bahagi 2, 500,000? Kalau tak tahu, ini jawapan ni memang 500,000 Okay, sebab bahagi 2. Kamu boleh buat bahagi 2. 1 juta bahagi 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Dan habis 10. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan. Okey? Jadi 500,000. Jadi 51/2 juta ialah 5,500,000. Dan yang ini lagi senang. Tulis saja 7375. Ada berapa nombor situ? Ada 4 nombor. Masukkan lagi kosong untuk cukupkan 7 nombor sebagai nombor juta. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan di sini adalah 7,375,000. Jadi kita akan buat 3,700,000 tambah 5,500,000. Kita tambah dulu sebab ada tambah tolak, tak boleh buat sekaligus. 0, 0, 0, 0 dan 7 tambah 5 ialah 12 naik 1. 1 tambah 3 tambah 5 ialah 9. Jadi jawapannya 9,200,000. Dan kita perlu tolak dengan 7,375,000. Tolak Di 0 tolak 0, 0, 0 tolak 0, 0, 0. Dan ini tak boleh tolak.
dia kena pinjam daripada 2 tinggal 1. Ini akan jadi 10. Kosong ni nak pinjam 1 tinggal 9. Ini akan jadi 10. Jadi 10 tolak 5 ialah 5. 9 tolak 7 ialah 2. 1 tolak 3 tak boleh. Pinjam 1 daripada 9 tinggal 8. Dan 1 jadi 11. 11 tolak 3 ialah 8. Dan 8 tolak 7 ialah 1. Jawapannya 1,825,000. Okey, soalan E. 0.3 juta tambah 1,900 darab 6. Kamu tahu buat mas? Kalau ada darab dan tambah, kamu kena darab dahulu. Bagaimanapun, kerana jawapan ini didaki dalam bentuk nombor bulat, kita akan tukarkan 0.3 juta itu, dia akan jadi berapa? Jadi 0.3 darab 1 juta. Darab 1 juta itu memindahkan titik perpuluhan 6 langkah ke kanan. Jadi 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan kosong di sini. Jadi jawapannya adalah 300,000. Okey. Tetapi untuk kerja ini, kamu jangan campur dulu, kamu kena darab dulu. Okey, buat mas. DOD, bracket, O ialah power, kuasa yang kamu belum belajar lagi. Dan D, division multiplication, sama arasnya. Dan kemudian baru darab dan tambah. Multiplication, and then mas, MA, addition and subtraction. Okay, jadi kita kena darabkan dulu, iaitu 1,900 darab 6. Jadi 0 darab 6 ialah 0, 0 darab 6 ialah 0, 9 darab 6, 54. 5 dan 1 darab 6 ialah 6 tambah 1 tambah 5, 11. Jadi kita dapat 11,400. Jadi 300,000 tambah 11,400. Jadi sini ada 5 nombor, ni ada 6 nombor. Kita kena tuliskan 5 nombor di belakang sekali. Di belakang 5 nombor yang belakang sekali. Jadi 11,400. Dan kita tambahkan 0 tambah 0 ialah 0. 0 dan 4 di sini 113. Jadi jawapannya adalah 311,400. Begitu juga di sini 1,2 juta tambah 1,08 juta darab 3. Kita perlu darab dahulu. Bagaimanapun kita kena tahu 1,2 juta ini ialah 1,200,000. 1,08, okey, dan kita masukkan 108. Kamu kena tahu juta mesti ada 7 nombor. Jadi masukkan nombor lain tu dengan kosong. Jadi bacaan dia ialah 1,80,000. Jadi dalam konteks untuk soalan ini ada tambah dan ada darab. Kita perlu buat darab dulu. Jadi 1,80,000 ni kita darab 3 dahulu. Okey, jadi 0 darab 3, 0, 0 darab 3, 0, 0, dan 0 darab 3, 0, 8 darab 3, 24, 4 di bawah, 2 di atas, dan 0 darab 3 adalah 0, dan di 2 di sini, dan kemudian 1 darab 3, 3. Jadi jawapan pendarapan ialah 3,240,000 dan kita perlu tambahkan dengan 1,200,000. Jadi 1,200,000 tambah 3,240,000. Jadi 0 tambah 0 adalah 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4. Iaitu 4,440,000. Okey, itu jawapannya. Soalan H, 3/4 juta tambah 2,07 juta bahagi 3.
kita akan tukarkan semua nombor kepada nombor bulat, iaitu 3/4 juta ialah 3/4 darab 1 juta. 3/4 darab 1 juta, kita darabkan 3 dengan 1 juta, kita akan dapat 3 juta. Sebab 3 darab 1, dan jawapan itu kita bahagi 4. Jadi 3 juta bahagi 4. 3 bahagi 4 tak boleh. Kita ambil 30 bagi CP 4. 4 darab 7, 28. Itu yang paling dekat. Jadi 7 di atas kosong. Jadi 28. Dan tolakkan 10 yang satu di sini tinggal 2. 10 tolak 8 ialah 2. Turunkan kosong yang pertama. 4 darab 5, 20. Ada berapa kosong lagi jawapan ni? Jadi jawapannya adalah 7, 5 dan kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi kosong yang pertama tak di sini dan asingkan 3 kosong di belakang untuk memudahkan bacaan. Jadi jawapannya ialah 750,000. Untuk 2.07 kita letakkan saja 207. Ini baru ada berapa nombor? Baru 3 nombor. Dan kita cukupkan 7 nombor untuk juta. Jadi kosong di sini, kemudian 3 kosong lagi di belakang. Dan kita bahagi dulu dengan 3. Kerana ada tambah dan ada bahagi, kita kena ikut BODMAS. Buat darab atau bahagi dahulu. Okay? Jadi 2 bahagi 3 tak boleh. Kalau 20 bahagi 3, 3 darab 6. 18. Dan pinjam dengan 10, dengan 1, 10 tolak 8 ialah 2. Turunkan 7, kita dapat 3 darab 9 ialah 27. Dan disebabkan dah nombornya semua kosong, jadi jawapan untuk yang ini, kita naikkan saja nombor-nombor ini 0, 1, 2, 3. Jadi 2,70,000 bahagi 3 ialah 690,000. Jadi kita akan perlu tambah dengan nombor yang ini, iaitu 750,000 tambah lagi dengan 690,000. Tengok bilangan nombor itu. Yang ini 6 nombor, ini 6 nombor. Jadi setiap satunya ada pasangannya. Jadi 0 tambah 0. Dan 0 lagi, 0 lagi, 0. 5 tambah 9 ialah 14. 1 tambah 7 tambah ni ialah 14. Jadi macam bacaan dia. Okey, satu ni kita jauh sikit untuk senang bacaan. Kita asingkan 3, 3. Jadi sini bacaannya 1,440,000. Dan H, 3/5 juta bahagi 2. Kita kena bahagi dulu. Tapi sebelum tu, kita tukarkan dulu semua nombor ini kepada nombor bulat. Jadi 3/5 juta ialah 3/5 darab 1 juta. Iaitu 3 darab 1 juta ialah 3 juta dan kita perlu bahagi 5. Jadi 3, 1, 2, 3 lagi. Bahagi 5. Jadi 3 bagi 5 tak boleh, kita ambil 30. 30 bagi 5 boleh? CV 5, 5 darab 6, 30. Okey. Dan jawapannya adalah 600,000. Kenapa 600,000? Kita ada berapa kosong lagi tak guna? Ada 5 kosong lagi. Masukkan 5 kosong di depan 6 ini. Kita akan dapat nilai 3/5 juta ialah 600,000. Jadi 600,000 ni kita perlu bahagi 2. Yang tadi tu kita darab dan bahagi sebab kita nak menukarkan 3/5 juta kepada nombor bulat. Sekarang 600,000. Okey, ni dapat 600,000. Jadi sekarang kita bahagikan 600,000 dengan 2. Okey, jadi 2 darab 3 adalah 6. Yang ini pun sama juga. Ini akan jadi berapa? Jadi
300,000. Sebab kita masukkan 5 ni, 5 kosong ni ke belakang ni. Bacaan ni ada 5 kosong kan? 300,000. Jadi jawapan bagi 3 per 5 juta bahagi 2 ialah 300,000. Dan kita nak perlu tambah dengan 4 1 per 10 juta. Yang kita perlu buat cuma 1 per 10 darab 1 juta. Yang ini lagi senang. Tak payah darab ni. Kita potong 1 kosong, 1 kosong. Jadi jawapannya adalah 3 kosong belakang. Dan di sini ada bacaan dia. 100,000. Tapi jawapan dia bukan 100,000. Tadi 4,100,000. Okey. Jadi dia akan jadi 4,100,000. 100,000 kita asingkan daripada juta. Dan tambah dengan 300,000. Yang mana atas, mana bawah untuk kerja menambah tak dapat mana-mana lah. Kita boleh tahu letak 300,000 di atas ataupun 4,100,000 di atas. Ikut kamu je. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 4 dan 4 di sini. Yang jawapannya ialah 4,400,000. I 1.09 juta tolak 324,000 darab 2. Of course, kita kena buat ni dulu. Tapi untuk memudahkan cerita, kita akan tukar dulu nombor dan juta ini kepada nombor bulat. Iaitu kita kena pindahkan ataupun kita jadikan nombor itu 7 nombor. Kita sekarang ni ada berapa nombor? 3 nombor. Cukupkan 7 nombor. Kita masuk nombor keempat di sini. Kemudian ada 3 nombor lagi. Itu nombor bulatnya. Iaitu 1,90,000. Tapi untuk soalan ini kita mestilah darab dulu. Iaitu 324,000 darab 2. Jadi 0 darab 2 ialah 0, 0 darab 2, 0, 0 darab 2, 0. 4 darab 2, 8. 2 darab 2, 4. Dan 3 darab 2, 6. Jadi 648,000. Jadi kita akan ambil 1,90,000 tolak 648,000. Ni cuma ada 6 nombor, kita tulis di belakang sekali ataupun di 6 nombor di belakang. Okey. Dan tolakkan 0, 0, 0. Dan kemudian 0 tolak 8 tak boleh. Pinjam 1, dapat 10. Jadi 2, 8 tolak 4 ialah 4. Yang ini pun tak boleh, kan jadi 10. Dia 0, 10 tolak 6 ialah 4. Jadi jawapannya ialah 442,000. Okey, ini kosong kan. Dan J 9.825 juta tolak 5 darab 1.94 juta. Jadi nombor ini ialah 9,825 dan tambahkan 3 kosong lagi. Itulah nombor bulatnya, iaitu 9,825,000. Dan 1.94 juta ialah 194,000. Cukup 7 nombor. Jadi kita darabkan dengan 5. Okey, 5 darab ataupun darab 5 sama je. Okey, jadi 0 darab 5, 0, 0, 0 dan lagi 0 lagi. 4 darab 5, 20. 0 lagi naik 2. 9 darab 5, 45. Tambah 2, 47. Jadi 7 dan 4 di sini. 1 darab 5, 5. Dan tambah 4 ialah 9. Jadi pendarapan itu menghasilkan 9,700,000. Jadi kita akan tolakkan daripada 9,825,000. Jadi tolak dengan 9,700,000
kosong tolak kosong, kosong semuanya. 5 tolak kosong, 5. 2 tolak kosong, 2. 8 tolak 7 ialah 1. Dan jawapan akhirnya ialah 125,000. Okay, kita teruskan dengan soalan K. 8,1/4 juta tolak 1.6 juta bahagi 5. Okay, sebab jawab soalan ni dia nak jawapan dalam bentuk nombor bulat. Okay, kalau kita nak bahagi dulu, boleh kita tukar daripada nombor bulat pun boleh. Jadi apa cikgu nak buat, cikgu akan bahagikan dalam bentuk juta sahaja. Nanti bila nak tolak tu barulah tukar kepada nombor bulat. Okay, jadi 1.6 bahagi 5 macam ni je. Okay, jadi 1 tak boleh, jadi ambil kosong lah. Tolak kosong, ada baki 1 turun 6. Sebelum kita ambil 6 tu ataupun sebelum kita bahagi 6 dengan 5 tu, letak titik perpuluhan dulu. Okay, jadi kemudian 16 bahagi 5, bagi sifar 5, 5, 10, 15. Jadi 3. 15 tolak dapat 1. Apa nak buat? Sebab kita dah ada titik dekat sini, kita boleh masukkan kosong sebanyak mana kita perlu. Okay. Kalau tak cukup, tambah lagi kosong. Tapi sebab ni 10 dalam sifar 2, sifar 5, 5 darab 2, 10. Jadi habis, jadi jawapan dia 0.32 juta. Itu untuk yang ini je. Bahagi dulu, kan? Sebab antara tolak dengan bahagi, kena buat bahagi dulu. Okay, jadi bahagi dapat 0.32 juta. Jadi kalau cikgu ulang balik, tulis balik, 81/4 juta tolak 0.32 juta. Okey. Dan ada pecahan, ada perpuluhan. Tengok soalan tu nak apa? Nak dalam nombor bulat. Sebab dalam nombor bulat, cikgu nak ubahkan kedua-duanya kepada nombor bulat. Okey, nak ubah tu maksudnya 81/4 juta ni ialah 8 juta berapa? Okey, jadi 1/4 ni je. Cikgu darab 1 juta. 1/4 darab 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 1 darab 1 juta adalah 1 juta dan bahagi 4. Kalau kamu dah tahu, oh, cantiklah. Kalau yang belum tahu, boleh cuba hafal. Okey, 1/4 juta bernilai berapa? Bernilai 250,000. Okey, tapi kita tunjukkanlah juga Jadi 10, 4 darab 2, 10 pula 8 je. Okey, dan dapat 2 baki turunkan kosong. Jadi 4 darab 5. 4 darab 5, 20. Tak habis. Jadi yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 kosong lagi. Jadi dia akan jadi 8,250,000. Ni 3 kosong, 1 lagi kosong. Semua sekali ada 4 kosong. Dan yang ini 0.32 juta, kita alihkan, darab dengan sejuta tu, kita akan alihkan sebanyak 6 kali. Sebab darab sejuta. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosong. Jadi dia akan jadi 320,000. 1, 2, 3. Sini 3 kosong, 1 lagi 4 kosong situ. Okey, jadi di sini tolak yang ini. Jadi kita ambil tolak kat sini je lah. Tapi kamu tulis elok-elok lah. Ataupun basically benda ni kamu tulis pada kertas kotor. Kertas yang conteng. Dekat sini. Jadi sebab kita jawapan ni je. Jadi di sini 0, 0, 0 tolak 0 tolak 0, 0, 0, 0. Okey, jadi 5 tolak 2 ialah 3. 2 tolak 3 tak boleh. Pinjam 1 daripada 8 tinggal 7. Jadi 12. 12 tolak 3 ialah 9. Dan sini ada jawapan 7. Dan jawapan dia ialah 7,930,000. Okey Dan begitu juga dengan soalan L. 0.2 juta tolak 0.875 juta bahagi 8.
Jika ada tolak dan bahagi lagi kuat. BODMAS. Okey. Bahagi dengan tolak, buat bahagi dulu. Jadi yang ini, bahagi ini. Seperti soalan tadi, cikgu akan bahagikan dalam bentuk perpuluhan saja. Jadi 0.875 bahagi 8. Jadi 0 tolak 0 dan habis dan kemudian turun 8. Okey, ada titik sini, taruh titik di atas lah. Okey, dapat 1. Jadi dapat 8, tak ada baki. Turun 7, dari sini 8 tak ada 7, jadi kosong lah. 8 darab kosong ialah kosong. Dan baki 7, turun 5. 8 darab 7, 56. 8 darab 8, 64. 8 darab 9, 72. Okey, hafal sifir itu 8 darab 9, 72. Ada baki 3. Dan kemudian soalan ni betul tak? Okey. Okey, cuba terus lagi lah. Tambahkan kosong lagi kat sini. Kita boleh letak berapa desimal sekalipun ataupun berapa kosong sekalipun kita nak selepas titik perpuluhannya. Dan kemudian turun lagi, dapat kosong. Dan kemudian 8 darab berapa 8 darab 3, 8 darab 4. 8 darab 4, 32 lah. 3 je lah. 24. Dan dapat sini 10 dengan 6. Dan turun kosong lagi, akan dapat 68 darab 5, 8 darab 7. 56. Tinggal okey 4. Tahu kosong lagi. Turun kosong lagi. Okey, akhirnya 8 darab 5. 8 darab 5, 40 baru habis. Okey. Jadi dia tu bernilai 0.1097375. Jadi di sini ialah 0.2 juta tolak 0.1097375. Okey. Jadi di sini nak tolak dulu ke nak tukar pada perpuluhan dulu? Nak tolak dulu beranda, nak bulat. Okey? Nak tolak dulu kan? Sebab apa? Dalam kes ni dia bukan macam kes sana. Di kes ni adalah dua-duanya perpuluhan. Jadi dalam kes ni cikgu nak tulis je lah. Nak tolak dulu 0.2. 2 ni satu titik perpuluhan, tapi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 0.1097375. Tapi kamu ada pilihan lah nak tukar dulu kepada nombor bulat dengan tu bahagi. Jadi mana-mana cara sekalipun diterima Okey. Jadi sekarang ni kosong ni tak boleh tolak 5, dia kena pinjam sini. Jadi 2 ni ataupun kosong ni akan pinjam 1 dari 2 ni. Dia pinjam itu je, tak boleh direct. Okey, dia tinggal 1 ni jadi 10. Yang kosong ni pinjam 1 dari sini, tinggal 9 ini jadi 10. Tinggal 9 jadi 10. Tinggal 9 jadi 10. Tinggal 9 jadi 10. Okey, jadi 10 tolak 5 ialah 5. 9 tolak 7 ialah 2. 9 tolak 3 ialah 6. 9 tolak 9 ialah 0. 9 tolak 0 ialah 9. Dan 1 tolak 1 ialah 0. Kena tulis 0 ni sebab ni tempat titik. Tu dia. Juta. Okey, belum jawapan lagi lah. Belum jawapan sebab kalau kita nak tukarkan kepada nombor bulat, kita pindahkan titik perpuluhan 6 langkah ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik perpuluhan tu duduk belakang sekali. Jadi dia akan jadi kita bila dah titik perpuluhan tu dah pindah, jadi kosong ni tak nilai lagi lah, tak tulis lagi. Jadi jawapan dia 90,000 sahaja. 90,625. Okey, seterusnya soalan N. 1/5 juta darab 3 bahagi 5. Okey,
Jadi paling mudah kalau ada darab dan bahagi saja, kita buat daripada kiri ke kanan. Okey. Jadi 1/5 darab 3. Jadi 1/5 darab 3 darab je. Darab jelah tu macam ni. Kamu kena tahu pendarapan atas darab atas, bawah darab bawah. Bawah tu mana 3 ni ialah 3/1. Jadi 1 darab 3 ialah 3, 5 darab 1 ialah 5. So dapatlah bahagian pertama ini ialah 3/5 juta. Lepas tu bahagi 5. Jadi kita juga dah belajar membahagi pecahan. Membahagi nombor bulat, pecahan bagi nombor bulat pun boleh. Okay? Jadi di sini bahagi ni tulis 5/1 dan kita akan dapat 3/5 darab 1/5. Okey. Apabila bahagi tukar pada darab, yang ini akan jadi terbalik. Itu perlu kita tulis persatu tu. Dan kemudian ini pun jawapan dia ada juta ya. Kita buat bracket ni. Juta. Dan kemudian atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi dapatlah 3/25 juta. Tapi jawapan dia nak dalam bentuk nombor bulat. Darab 1 juta. Jadi 3/25 darab 1 juta. Macam tu. Jadi 3 juta tu bagi 25. Anda nak senang ni. Macam mana ni? Okey, jadi sebenarnya lebih senang lagi kalau kamu hafal CV25. 25, 50, 75, 100. 4. Maksudnya yang ini, 100 ini. Kita potong dengan itu. Okey, 100 tu ambil itu. Jadi sini 1, yang ini jadi 4. Jadi bila potong tu tinggal di 40,000. 40,000. Sebab kita dah potong ni. Okey, jadi tinggal 40,000 darab 3 sahaja. Jadi 40,000 darab 3. 0,000 4 dan 3, 12. So dapat jawapannya 120,000. Itu jawapan akhir dia. Dan jawapan akhir 120,000. Sebab kita darab dengan sejuta akhir ni adalah kita untuk menghilangkan perkataan juta tu. Okey? Jawapan dia 120,000. Soalan N. 19 darab 0.028 juta bahagi 4. Seperti biasa, kita buat daripada kiri ke kanan. Walaupun begitu, sebenarnya adalah boleh juga kalau kamu ambil nombor ini bahagi dengan nombor ni. Okey, tapi kalau ini dengan ni kena darab lah. Tapi kalau kamu nak bahagi ni dengan ni, lepas tu darab ini pun boleh. Okey, tapi yang ini lebih baik lagi untuk mengelakkan kekeliruan, kamu buat daripada kiri kanan. Ni darab ni dulu dan kemudian baru bahagi 4. Jadi 0.028 atas 19 darab ni, jadi nombor banyak lah sebetulnya dululah. Darab 19. Okey ya. Jadi semua sekarang ni kita ambil nombor atas tu dah kena darab 9. Jadi 8 darab 9 72. Jadi 2 dan 7. Jadi kalau kamu tengok, kamu kena hafal sifir lah. Sementara kamu tak dibenarkan guna kalkulator. Jadi 2 darab 9 18 tambah 7 25. Jadi kalau kamu tak boleh fikir panjang tu, kamu tulis 18 tambah 7 tu ya. 25. 2 0 darab 9 0 tambah 2 ialah 2. Dan 0 darab 9 ialah 0. Okey. Jangan letak titik perpuluhan lagi. Sekarang ni kemudian kita padam atau potong 7 dengan 2 tu untuk memberitahu bahawa nombor itu adalah berkaitan dengan apabila mendarab 9. Sekarang untuk mendarabkan nombor ni dengan 1, kita potong dulu kat sini dan baru darab 1. 8 darab 1 dan jawapan pertama ni kat sini. Dan kemudian 2 darab 1 ialah 2. 0 darab 1 0, 0 darab 1 0. Dan kita tambahkan. Kita dapat 2, 13, naik 1, dapat 5, 0, 0. Dan kemudian baru kita kira dekat sini ada 3 titik perpuluhan. Iaitu
selepas titik tu ada 3 nombor. Jadi kita pastikan lepas titik ada 3 nombor, letak kat sini. So jawapan akhirnya adalah 0.532. Tak perlu untuk masuk sekali dengan nombor yang kosong dekat sini. Dan kamu kena faham, ini adalah jawapan dia adalah juta. Okey? Dan kemudian kita nak tukar kepada nombor bulat dulu ke nak bagi 4 dulu? Dua-dua betul. Okey? Kalau kamu nak dapat juta tu baru bagi 4, okey. Nak bagi 4 lepas tu baru dapat juta pun okey. Okey? Jadi dalam kes ni cikgu akan bagi 4 dulu. Jadi 0.532 juta ni bagi 4. Jadi 4 darab kosong ialah kosong. Okey, dan titik naik atas dulu, baru turun 5. 4 darab 1 ialah 4. Bagi 1, turun 3 ialah 13. 4 darab 3, 12. Dan bagi 1, dan turun 2, jadi 12. 4 darab 3, 12. Jadi jawapan selepas ini bahagi 4. Sebab ni jawapan untuk pendarapan ni. Okey. Lepas tu bahagi 4 kita akan dapat 0.133 juta. Dan untuk menukar kepada nombor bulat, kita darabkan dengan sejuta. Darab sejuta, kalau untuk titik perpuluhan, kita pindahkan saya titik tu 6 langkah ke kanan. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapat 0, 0, 0. Dan sini 133 ada 3 kosong. Jadi 133,000. Okey, soalan O, 14 darab bracket 0.4 juta tambah 3 per 10 juta. Ada darab dan ada bracket. Dalam bracket kena buat tambah. So, kita selesaikan dalam bracket. Tak kisah apa-apa. Dalam kes ni, tambah. Jadi, kita tambahkan dulu jawapan ni. Okey? Nak tulis tepi pun boleh. Kita nak tambah dalam bentuk perpuluhan ke dalam bentuk perpuluhan ke dalam bentuk pecahan ke nak tukar dulu kepada nombor bulat? Apa sekali yang cikgu cakap tadi tu, semuanya betul. Pilihan di tangan kamu. Okey? Jadi contohnya kali ini, cikgu nak tukarkan dulu kedua-dua nombor ini kepada nombor bulat. Jadi 0.4 bila darab 1 juta, darab 1 juta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alihkan titik perpuluhan itu sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masukkan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada 5 kosong di depan 4 ataupun di belakang 4. 4 atau ada 5 kosong. Itu 2, 3, 4, 5 itu. Jadi akan jadi 400,000. Dan kalau dalam bentuk pecahan, nak tukar pada nombor bulat, sama juga. Kalau ada sebut juta tu memang darab sejuta lah. Tapi dalam kes ni, sebab bawah ni lah kosong, jadi kita potong satu kosong dengan satu kosong di sini. Okey? Jadi kemudian ni jadi 100,000. Okey? Walaupun nampak pelik sikit nak baca kan? Yang 3 darab 100,000 ialah 300,000. Okey, cikgu percaya kamu dah hafal banyak dah buat latihan kan sebelum ni kan? Ni 300,000, 400,000. Okey? Dan kemudian kita tambahkan kedua-dua nombor ni. 400,000 tambah 300,000. Okay, jadi 0,000,007. Jadi 700,000. Jadi jawapan dalam bracket ni dah 700,000. Jadi jawab ni dalam 14 darab 700,000. Nak selesaikan macam mana? Buatlah 700,000 darab 14. Okay, tapi kamu buat tepilah kan. Tapi cikgu nak senangkan sikit. Darab 14 ke sini.
Ni cuba potong. Ubah kepada bentuk lazim ya. Kita darab dengan 4, semua nombor ni 0 darab 4. 0, 0 darab 4, yang kedua, 0, 1, yang keempat, kelima. 7 darab 4 kan nilai lain. 7 darab 4, 28. Okay, macam tu. Okay. Dan kemudian kita darab 1. Kita ingat nombor yang pertama kita kena jadi pangkah ataupun tinggalkan. Dan kemudian ada 4, 5 kosong dekat sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan 7 darab 1 ialah 7. Dan kita tambahkan 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9. Jadi jawapan dia adalah 9.800.000. Tulis duduk 9 asing sikit, lepas tu 800 jarak sikit dan 000 jarak senang baca. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan juta. 9.800.000. Okey, P. 3/25 juta tolak 2.84 juta dan guna darab 10. Kita ada bracket dan guna darab. Seperti biasa kita kena selesaikan dalam bracket dahulu. Tak kisahlah bracket tu datang kemudian atau datang dulu. Okey, mungkin datang dulu, selesaikan dulu. Datang kemudian pun selesaikan dulu juga. Okey. Tukarkan 25 juta. Jadi ini akan jadi dari pilihan cikgu, sebabkan ini pecahan ini perpuluhan, kita tukarkan kedua-dua ini kepada nombor bulat. Okey Jadi yang 3 juta tu cikgu tak tukar, 25 juta saja. Jadi 2/5 darab 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 2 darab 1 juta ialah 2 juta dan bahagi 5. 2 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kita bahagi 5, 5 darab 4, 20. Habis. Dan kita tak guna lagi, ada 5 kosong. Masukkan 5 kosong tu. 1, 2, 3. Jadi jawapan ini ialah 3.400.000. 2.84 juta darab 1 juta, kita alihkan saja sebanyak 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu tulis bawah tu sebab tak ada kacau Jadi akan ada 1, 2, 3, 4. 4 kosong. Okey. Tolak 2. Okey, lepas tu 840,000 darab 10. Kita belum buat lagi ni. Kita dalam bracket tak selesaikan lagi. Jadi kita selesaikan dulu dengan kita tulis kat sini lah. 3.400.000 dan tolak 2.840.000. Dan tolak 0, 0, 0, 0, 0 tolak 4 ni tak boleh. Pinjam tinggal 3, ni jadi 10. 10 tolak 4 ialah 6. 3 tolak 8 tak boleh, pinjam 1, tinggal 2. Dia 13, 13 tolak 8 ialah 5. Jadi 2 tolak 2, 0. Jadi jawapan dalam bracket ni ialah 560,000. Okey, kita selesaikan. Dan kemudian darab 10. Darab 10 senang je. Nombor ini tambahkan 1 kosong lagi. Bila tambah 1 kosong, jadi akan jadi kosong ni lah. Jadi kita bilang 3 sini, 1, 2, 3. Itu dah guna 3 ni. Dan kemudian ada 006. 006 baca terbalik dan kemudian 5. Jadi baru senang baca. Itu 5.600.000. Okey, soalan Q. 480,000 tolak 2/5 juta bahagi 20. Jadi yang ni je kita kena selesaikan dalam bracket Ada bracket, mesti selesaikan bracket. Jadi 2/5 juta ni berapa? Okey, kalau kamu dah hafal, bagus. Kalau untuk yang tak hafal lagi, berapa 25 juta tu? Tukarkan 2/5 darab 1 juta.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 2 darab 1 juta ialah 2 juta. Jadi buat 1 je. Jadi 2 juta ini kita bahagi dengan 5. Okey, jadi 5 darab 4. 20. Habis. Dan ada 4. Ada 5 kosong lagi. Okey, jadi dekat sini bermaksud 480,000 kena tolak dengan berapa? 400,000. Ada 4 dia dan kemudian ada 5 kosong. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5 kosong. Di situ 0, 0, 0, 8 tolak 0, 8, 4 tolak 4, habis. Tinggal dari jawapan dalam bracket ni ialah 80,000. Jadi tinggal ialah 80,000 bahagi 20. 80,000 bahagi 20 kita buat biasa sajalah. 80,000 bahagi 20. Kalau ada kosong belakang ni sebenarnya boleh ringkaskan pun. Tak ringkas pun tak apa. Baca CP20. CP20 tu sama dengan CP2. 2, 4, 6, 8. Jadi 20, 40, 60, 80. 4, 80. Ambil 80, 4, 80. Dan kemudian ada 3 kosong lagi. So jawapan untuk ini ialah 4,000. Okey. Dan soalan R, 6.904 juta tambah 29/10 juta bahagi 15. Ada bracket dan ada bahagi. Semestinya selesaikan yang dalam bracket. Okay, jadi ini perpuluhan juta, yang ini pecahan. Okay, jadi nak tukar macam mana ni? Okay, jadi sebabkan dia nak jawapan tu dalam nombor bulat, cikgu nak tukarkan semua ni pada nombor bulat dan baru cikgu tambah dan dapat jawapan, baru cikgu bahagi 15. Okey. Jadi 6.904 ini bila kamu darab sejuta, kamu alihkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3 kosong lagi tambah situ. Jawapan dia 6,904,000. Itu 6,904,000. Okey. Dan nak tambah, ni ada bracket lah. Ni ada buat bracket. Okay. 2/9/10 juta. Ni 2 juta. Sebetulnya 2. Tapi 9/10 tu darab 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam kes ini kita boleh potong atas dengan bawah ni. 1 kosong saja. Maksudnya bahagi 10 lah. Jadi 1 juta bahagi 10 tinggal 100,000. Jadi 9 darab 100,000 ialah 900,000. Jadi 2,900,000. Itu untuk diselesaikan sebelum kita bahagi 15. Jadi untuk selesaikan itu, kita boleh tulis je nombor ni bawah ni tambah dengan 2,900,000. Tambahkan dari 0, 0, 0, 4 tambah 0 ialah 4, 0, 9 tambah 9, 18, naik 1 dan 1 tambah 6 tambah 2 ialah 9. Jadi kita dapat 9,804,000. Jadi itu untuk yang dalam bracket baru, tak habis lagi. Dan kemudian kita ambil nombor ni, kita bahagi dengan 15. Jadi cikgu kena perkecil sikit lah sebab tak muat pula. Jadi 9,804,000 bahagi 15. Bahagi 15. Susah sikit lah sebab tak hafal nombor CP15 kan. Kalau kita buatlah CP15, kita agak-agak. 15 nak berapa? 98 sebab 9 nak bagi 5 tak boleh. 98 ni kita main agak-agak. Jadi tulis kat sini 15 darab 6. Okey, 5 darab 6 30. 0 naik 3, 1 darab 6. 6 tambah 3, 9. Dah dekat 90. Jadi darab 6 lah.
Macam mana cikgu tahu tu? Kita smart guess. Teka je. Kadang-kadang tak betul pun. Tak betul kita tulis lagi. Okey? Jadi 15/6 ialah 90. Nombor kat sini. Bakinya 8. Jadi 80. Tak cukup. Jadi ni dah 15/6 90. Ini 80. Jadi kita buatlah 15/5 pula. 15 darab 5. 5 darab 5. 25. 2. 1/5 ialah tambah 2, 7. Jadi bawah sikit. Jadi 5 lah sini. 5. Jadi 75. Bila tolak. Pinjam 37. 10. 35. Turunkan 4. Jadi 54. Rendah lagi. Cubalah 15 darab 4 pula. 5 darab 4. 60. 5 darab 4. 60 pula. Apa? 5, 4, 20. Jadi 1 darab 4. 4 tambah 2. 6. 60. Oh, tak cukup. Terlebih. Okey, 15 darab 3 lah. Kalau kamu tak tahu 15 darab 3 tu 45. Kamu tulis dulu. 5 darab 3. 5. 1 darab 3. 3. Tambah 1. 4. Jadi ambil 3 sahaja. 3. 40. 5 tolak. Dan kemudian 14 dapat 9. Okey. Habis 9. Dan turun kosong yang pertama. Kita ada 9. Itu sebab jangan padam. Kamu tulis satu-satu. Jadi nampak 90. Jadi 15 darab 6. 90 habis. Tapi ada 2 kosong tak guna lagi. Kita masuk ke sini. So dapat jawapan dia 653,600.